Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak pergi Sendayan. Kita nak pergi Sendayan. Kita ada apa bang kat Sendayan bang? Alhamdulillah hari ni kita ada subuh macam Jumaat. Kita menyahut seruan dia. Ajakan Brother Alif Sata kita beramai-ramai. Kita meramaikan subuh dekat Sendayan. Sekarang ni tengah RV dekat PSP dengan besi. Kita tunggu pukul 4 pagi kita gerak ke Sendayan. Ya. Kita naik EV ya. Hai. Dan ni kat sini kita ada 5 biji, 2 biji dekat Petronas saya tadi kan? Betul dia orang kat Petronas. 2 biji kat Petronas. Okey guys. Kita tunggu semua berkumpul, lagi kita gerak. Ingat EV KL kalau tak buat gila bukan EV KL. Bang, Sendayan dekat je bang. Sendayan dekat je. Dekat je kan. Penang dah sampai Sendayan apa sangat lah. 54 pun ada lah. Bateri 54 steady boh. Tanam besar-besar pun sampai. Kan? InsyaAllah sampai. Bateri tak payah kedabak pun sampai. Yang penting Niat kita betul. Ya. Alright guys, kita kumpul dulu. Lagi saya sambung video lagi. Subhanallah maulana badi'ul kauni sawana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu biannal kulla lillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Okey Fi, kita kat mana dah? Kita dah sampai kat Sendayan. Kita dah sampai. Alhamdulillah kita dah sampai. Motor saya dah kan. Kita naik EV kan. Kita naik EV. Ya. Kita jalan je. Kita naik EV. Ya, jalan saja. Apa kata ni EV bateri kecil je sampai. Nak kan tak nak. Niat baik dipermudahkan insyaAllah. Niat dulu jalan terus. Naik jalan terus. Okay guys, kita nak. Sekarang pun belum pukul 5. Belum pukul 5 lagi. So kita, Alhamdulillah kita sampai awal. Kita dapat sampai awal. Diorang punya plan satunya kita sampai pukul 5, tapi kita sampai awal sikit. Oh guys, berapa ramai guys. Alhamdulillah ramai. Kita tengok kita punya King. Bang, okey bang Okey. Ada office tadi bang? Ada opis pukul 12. Oh, Alhamdulillah. Tengok. Sampai lah EV semua ni. Semua ni. Ni bateri kecil-kecil ni. 55. Dah ada okey tadi? Ada kat depan. Ya ke? Ada special dari depan. Dia Kan? special dia punya depan. Tapi dia tadi kita kata nak relax kan. Dia macam laju semacam je dia kan? Tak boleh relax. Panjang tak boleh relax. Betul lah. Budak degil memang macam ni lah bang. Budak degil macam ni. Betul lah bang kan? Budak degil kan? Kejap dia dekat depan. Budak degil memang macam tu. Berhenti je. Vivi tadi laju lah. Dia laju dia kata. EVP Kan? Maknanya apa? Nampak tak? Kita bateri kecil pun kita bukan je bawa dalam kampung ni speed kan? Kita tak duduk belakang. Kita tak belakang, kita kat depan kan. Kelompok kita semua depan. Maknanya kita tak slow. Tapi saya mode 10 je. Tujuh 3. Saya mode 2. Mod 2 bang. Mode 2. All the way. Alhamdulillah. Tak duduk belakang. Kita duduk Betul. depan. Yang penting alhamdulillah kita sampai bang kan. Kita ikut kat depan. Niat baik dipermudahkan bang eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey jom kita masuk jom. Go. Okey guys. Kita sambung. Bye. القدر نعبده ستير الخلق سبحانه حميد الرب نحمده بسر الحمد Okey guys. Okey kita dah alhamdulillah kita dah settle dah. Subuh macam Jumaat. Semua berjaya okey. Okey lulus alhamdulillah. Okey sekarang ni kita nak
Nak charge macam biasa. Sotong mari. Kalau sotong sudah keluar, mesti mau top up. Kita menyotong. Kita menyotong. Tengok je sikit. Close up sikit. Bagus lah. Bagus lah bang. Hari Bang, ni- barang masuk YouTube bang. Abang bagus lah bang. Hari ni Seremban punya jalan dia panas sikit. Jadi tayar saya agak Hari ni cepat habis. cair. Dia biasa. Dia motor high maintenance, mesti motor budak degil. Tayar saya Budak cepat paling degil, tak ada orang lain dah. Dia paling tinggi maintenance. cair. Jadi balik Tayar baru. Tayar aku lebih kan itu. Ya memang lebih tu untuk semua untuk saya. Memang untuk kau lah. Memang kau memang Tak sesuai. fikir panjang nak cari buyer lah. Macam biasa. Masuk dah bawa baju kan? Just dah settle. Dah bawa baju? Tak. Dah settle, kita nak Buat apa lagi Fi? top up bateri kecil-kecil ni sebenarnya. Kita nak top up bateri kecil. Bateri kecil ni boleh je, tapi kat Sungai Besi nak top up. So kita tak nak top up kat Sungai Besi. Kita top up kat sini je. Afi? Macam biasa EV KL kalau tak buat gila bukan EV KL lah kan. Betul tak? Betul bang Macam biasa bang. Kita buat ride jauh-jauh ni EV ni sebenarnya kan, kita orang ada satu benda je yang kita orang nak buat. Siapa? Kita orang nak sangkal setiap tiga orang cakap EV ni main taman. Kita bukan EV, bukan main dalam taman. Kita orang dah buktikan. So kita sudah sampai. Penang dah sampai. Yang ni Negeri Sembilan pun kita sampai bang. Pahang kita dah pergi Genting. So yang mana kata EV tu tak boleh jalan jauh, EV tu main taman ke apa, tak betul lah tu. Tu semua tak betul. Sebab kita orang dah buktikan, kita orang naik EV, kita orang rentas bukan postcode, negeri terus. InsyaAllah kita orang ada target lain. Tapi tahun depan kot. Tahun ni kita relax dulu. Okay guys, sampai sini je video kita. Macam biasa, tunggu video next. Kita mesti ada video punya. Kita mesti keluar punya. Kita orang pejuang-pejuang. Bang, sekarang kita tak main postcode dah kan. Kita pejuang negeri lah. Postcode bosan. Postcode bosan. Betul. Postcode bosan. Penang. Sampai lagi 3. Seremban apa ni? Johor. Apa Johor? Terengganu. Terengganu tak boleh. Terengganu tak boleh. Tapi baik, korang tunggu je video kita orang. Negeri mana kita orang nak pergi lepas ni. Komen di bawah. Kan? Melaka ada geng ke Melaka? Melaka ada geng. Melaka ada geng kan. Melaka ada geng. Penang pun ada geng lah. Tapi geng Penang tak keluar. Lepas kita tengok kan. Tengoklah macam mana tengok. Mungkin Melaka kan. Mungkin Melaka. Kita tak tahu kan. Mungkin Negeri Sembilan balik JKPD ke. Kan? Mungkin tak tahu. Kita nak pergi Lumut ke. Tak tahu kan. Mana kita tak tahu. Okay. So korang tunggu video kita orang. Mana kita nak pergi. Okay guys. Okay, Assalamualaikum semua. Next, tunggu video kita yang seterusnya. Alright, jangan lupa follow dan share. Alright.